Nak tahu cara mudah supaya si dia menghubungi awak dahulu? Syaratnya satu sahaja. Jika dia menghubungi awak, jangan biasakan membalas terlalu cepat. Tunggu seketika sebelum membalas mesejnya, supaya awak tidak kelihatan terlalu teruja atau seperti sedang menunggu khabar daripadanya. Biar timbul sedikit rasa ingin tahu dalam dirinya. Bila awak sudah berjaya membuat dia tertanya-tanya, cuba buat hantaran di media sosial. Muat naik sesuatu yang boleh menarik minatnya sebagai pancingan supaya dia menghubungi awak. Sebab itu penting untuk tahu apa minat dan kesukaannya. Jika kebetulan awak berdua berada dalam lingkungan yang sama, awak boleh menegurnya dahulu, minta bantuan kecil daripadanya atau meminjam sesuatu miliknya. Tujuannya supaya interaksi antara awak berdua semakin meningkat. Lebih baik lagi jika awak menggunakan kaedah lintrik asmara untuk menyentuh hati dan perasaannya. Hubungi nombor di bio supaya kami dapat membantu menggerakkan hatinya agar dia segera terpikat dan terikat pada awak.